Assalamualaikum, saya Faroza dari Alam Sari Bandar Baru Bangi. Saya kini berada di butik Modest Culture Cawangan Kajang Selangor. Saya mempunyai collections pakaian elegance, which is actually my favourites, and saya telah memakai collection butik Modest Culture ni sejak setahun yang lalu setelah diperkenalkan oleh adik saya. Kenapa saya memilih collection Modest Culture? Precisely kerana dari segi materialnya, dari segi rega bentuk pakaiannya, saya telah memakai jubah ni sebenarnya sejak berbelas tahun yang lalu. Dan setelah saya berjumpa dengan collection Modest Culture, saya amat berpuas hati sebenarnya, terutamanya dari segi keselesaan saya, kerana saya bekerja dan memerlukan masa cukup singkat untuk saya bersedia. Sejadinya dengan memakai pakaian Modest Culture yang saya kira begitu syariah compliance, mudah untuk saya bekerja. Di samping itu, saya sentiasa bersedia untuk mendirikan solat. Saya hanya perlu memakai sarung kaki, cukup dengan reka bentuk pakaiannya, saya sudah bersedia. Dari segi pemilihan, bila saya diperkenalkan, saya tidak teragak-agak, kerana apabila saya melihat dari segi reka bentuknya, saya rasa saya tidak susah untuk memilih. Saya hanya perlu cari sarung, cuba tengok cantik, bayar. Dan saya rasa dari segi reka bentuknya untuk muslimah, ia amat sesuai. Dan kita untuk orang yang bersaiz besar, sebenarnya tidak ada masalah, sebab di Modest Culture dia mempunyai pelbagai saiz. Jadi bagi orang seperti saya, kalau pergi di luar sana agak sukar untuk mendapatkan saiz yang bersesuaian dengan bentuk badan saya, tapi di Modest Culture saya tidak ada masalah. Saya rasa sejak daripada kali pertama saya datang ke sini, dan saya tidak pernah rasa satu yang kerugian, kerana it worth apa yang saya bayar. Ia amat berbaloi. Bagi wanita-wanita muslimah di luar sana, saya rasa saya galakkan cuba datang, lawati mana-mana saja cawangan Modest Culture, kerana kita tidak rugi memakai collection Modest Culture secara keseluruhannya. Dan dari segi kosnya juga, saya rasa ia tidak keterlaluan, dan ia mampu dibeli. Saya rasa itulah dia.